Masih ramai lagi yang confused apa itu hoarding disorder. Okay, ini adalah gangguan mental iaitu hoarding disorder yang mana dia akan kumpul barang sehingga penuh satu rumah sehingga menjejaskan kehidupan seharian dia. Berkait dengan emosi, dia rasa susah nak buang barang, dia rasa sentimental, dia rasa kalau dia sayang ni dia rasa menyesal. Siapa sahaja, terutama sekali orang yang ada masalah mental yang lain, contohnya anxiety, depression, OCD, tinggal bersendirian, lepas tu yang ada trauma childhood ataupun trauma kematian pasangan, biasanya dekat dalam rumah, dekat dalam bilik, dekat luar rumah pun sampai mengganggu kejiranan. Dia boleh bermula daripada muda, tapi dia akan jadi lebih serius bila meningkat dewasa, terutama sekali bila seseorang tu mengalami trauma dalam kehidupan dia. Dia ada berkait dengan emosi, dia rasa susah nak buang barang, rasa sentimental, dia rasa kalau dia buang ni nanti menyesal, okay? Lepas tu dia ada trauma kehilangan sebelum ni, jadi membuatkan dia takut nak kehilangan lagi sekali. Dia akan rasa macam dia tak selamat kalau dia buang. Okay, kat dalam rumah tu memang sampai mengganggu laluan, sampai dah penuh, sampai dah tak ada jalan. Okay, ada tu yang lebih teruk sampai dah serangga ataupun haiwan-haiwan macam-macam dah ada dekat dalam. Okay, tikusnya lah, ular lah, lepas tu tak payah cakap lah. Okay, memang sampai ternak benda-benda yang tak sepatutnya. Okay, jadinya kalau ada ahli keluarga yang ada macam tu, bantu mereka dapatkan bantuan, ada psikiatris ataupun kaunseling, beri sokongan untuk mereka untuk bersihkan sama-sama.